لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Nazir, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Muazzin, Tuan-Tuan Siap, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Istiqamah, Tuan-Tuan Guru, Puan-Puan Guru, para asatidah, Ibu-Ibu, Ayah, Hadirin Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah lalu mengesakannya dengan orang-orang yang tidak mengetahuinya kerana menganggap remeh perintah untuk mengamati tanda-tanda kekuasaannya? Hanya orang yang berakal sahaja yang dapat mengambil pelajarannya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam dalil itu, ayat Quran itu, Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kepada kita supaya kita ni menuntut ilmu, menuntut ilmu. Dan di dalam menuntut ilmu, jelas dia ada adab-adab menuntut ilmu. Di dalam agama Islam, dia sangat mengambil berat akan umat dia, iaitu tentang ilmu. Banyak di dalam Al-Quran dia menyentuh tentang ilmu, dan ilmu merupakan peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat berharga. Baginda tidak meninggalkan harta kepada kita. Baginda tidak meninggalkan harta kepada anak dan cucu-cucunya. Yang hanya baginda tinggal adalah ilmu, amalan-amalan yang umatnya perlu lakukan, yang umatnya perlu laksanakan, dan ada amalan-amalan yang umatnya perlu tinggalkan. Tak boleh buat. Contoh syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu lah tu. Dan kita nak menyambut apa dia ni, tuan-tuan? Hari Christmas. Maka keluarlah macam-macam pendapat. Ni nak cerita bab ilmu ni. Keluarlah macam-macam pendapat di luar sana, kata boleh. Boleh. Sebab apa? Kita nak jaga perkauman, kita nak jaga hati orang bukan Islam. Maka kita, tuan-tuan, walaupun ada sahabat kita bukan Islam, dia ni orang Kristian, tak boleh kita nak sebut apa dia, tuan-tuan. Minta maaf lah saya sebut, cuma itu untuk pembelajaran. Merry Christmas tak boleh sebut. Tak boleh sebut sebab dia melibatkan akidah. Yang boleh kita sebut apa dia? Semoga salam sejahtera, gitu. Semoga selamatlah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tadi waktu saya pergi stesen minyak, ada seorang aunty ni sebut apa? Dia sebut kat saya, okay, thank you boss, Merry Christmas, dia kata. Saya kata, okey, dah gitu je lah.
Nak cerita dalam masyarakat kita ni, kalau dia jenis tak tahu, Merry Christmas hati. Dia pun jawab balik. Nampak simple, nampak remeh. Alah ustaz, benda gitu pun nak kecoh. Bukan. Ini melibatkan akidah. Ini melibatkan ilmu kita lah. Jadi macam mana nak buat? Salam lah. Sejahtera dah cukup itu je. Tak perlu kita nak ucapkan Merry Christmas apa semua kepada orang bukan Islam. Ini jelas. Kerana melibatkan akidah kita. Sebelum ni kita tak tahu. Ni kita dah tahu. Maka itulah pentingnya ilmu kepada diri kita. Penting ilmu kepada diri kita. Maka tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita Al-Quran. Untuk rujukan kita. Maka perlunya ilmu. Bila sebut ilmu ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita dalil-dalil. Contoh, kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Kalau kita bahasa kita nak suruh faham je, sama tak orang berilmu dengan orang tak berilmu? Itu bahasa nak suruh faham lah. Tak sama. Sama tak orang tahu dengan orang tidak tahu? Tak sama. Sama juga kita tuan-tuan. Orang ni dia pandai baiki motor. Dia ni tak kerti baiki motor. Maksudnya bukan pakar dalam bab komen lah. Urusan baiki motor, kereta ni. Tiba-tiba dia nak bercakap mengenai baiki motor. Tak kena. Tak kena. Contoh, Imam Hashim dia pakar dalam bab apa? Buat rumah. Nampak pakai serban juga, tapi pandai buat rumah. Contoh. Tiba-tiba ada orang yang tak reti ni nak ajar dia pula. Imam salah tu. Saya tahulah saya buat rumah. Contoh. Kalau abang contohlah ada di kalangan kita ni, Abang Mohtar, dia pakar, dia tahu dalam bab elektronik apa semua. Dia boleh cerita dalam bab elektronik. Orang ni tak tahu pun dalam bab elektronik apa skru, apa nama dia, apa-apa tak tahu. Tapi dia nak bercakap juga macam tu. Tak tahu. Maksudnya tak sama. Ataupun nak bagi faham lagi, sama tak orang cerdik dengan orang tak cerdik? Tak sama. Itu umpama dia lah maksudnya. Itu pentingnya ilmu. Itu dituntut ke atas orang Islam. Dan ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannatul mufaizun. Tak sama antara penghuni neraka yang tersiksa dengan penghuni syurga yang senang lena. Tak sama. Nak cerita bahawa orang beriman dengan orang tidak beriman tak sama. Tempat dia mesti berbeza. Maka kita jangan pelik di akhirat nanti kita ada tingkatan-tingkatan syurga. Dah masuk syurga Adnin, tanya, kenapa? Pertikaikan lagi, kenapa dia boleh duduk syurga Firdaus? Contoh. Tengoklah tingkatan amalan kita pula di dunia. Bagaimana amalan kita. Itu umpama. Tingkatan-tingkatan orang ilmu berilmu. Orang ilmunya banyak, dia ni sikit. Ada ilmu tapi dia sikit. Ada lebih alim lagi. Adab. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila sebut bab menuntut ilmu ni, dia akan pergi kepada adab. Adab. Saya tengok satu artikel oleh nama apa ulama daripada Indonesia tu, Dr. Adi kan, Dr. Adi Hidayat. Betul tak saya sebut? Hidayat. Dia tegur para pengikut dia. Maksudnya dia ada anak murid dia lah, istilah pengikut dia. Dia tegur apa dia? Dia tengok ada anak murid dia ni mempertikaikan bacaan suratul Fatihah Habib Umar Al-Hafiz.
Dia tegur. Waktu tu kecoh lah waktu tu. Mengenai Habib Umar menjadi imam di sebuah masjid di Indonesia. Maka anak-anak murid dia ni termasuk orang yang mempertikaikan bacaan tersebut. Kalau dengar tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dengar bacaan dia memang pelik pada kita. Huruf ga, kan? Huruf sa jadi sin, kan? Memang tak sama. Maka dia kata itulah ilmu. Kalau antum dia kata tak tahu dalam bab qiraat, tak tahu dalam bab bacaan-bacaan orang lain daripada benua kita, jangan nak mempertikaikan. Dia tegur. Nak cerita tuan-tuan, luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam bab bacaan surah Fatihah, berbeza cara bacaan. Kita duduk Malaysia ni betul lah, tak boleh kita nak baca ihdinas sirat selagi kita tak belajar. Ihdinas sirat contoh. Siratal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita tak belajar dalam bab qiraat, kita nak baca contoh. Ataupun kita tak tahu dalam bab qiraat, kita kata sesat ni. Contoh, kalau tuan-tuan nak dengar bacaan-bacaan qiraat ni, tuan-tuan pergilah di Masjid UIA Gombak dan Masjid UC di Nilai. Tiap kali Jumaat, tiap kali mereka solat fardu tu, mereka, imam-imam mereka akan baca qiraat. Tapi sebelum dia jadi imam, dia akan buat pengumuman dulu. Dia kata dia akan baca qiraat sekian. Tak timbul fitnah. Tapi kalau dibaca di masjid kita ni, timbul fitnah. Sebab apa? Orang kampung tak belajar bab qiraat ni. Nak cerita ilmu. Maka janganlah cepat kita ni nak kata apa dari segi adab. Jangan cepat kita nak menghukum seseorang, dia ni sesat. Dia ni tak betul contoh. Itu dalam bab-bab. Kalau ada yang betul sesat tu adalah, yang tak betul tu adalah. Cuma dalam bab ilmu ni dia luah lagi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adab. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kata Allah, wahai Muhammad, kami tidak mengutuskan para rasul sebelum kami kepada umat-umat terdahulu kecuali orang-orang lelaki yang telah kami beri wahyu sesuai dengan kehendak kami. Maka bertanyalah kepada orang-orang berilmu jika kalian, hai orang-orang kafir yang tak tahu. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berdakwah. Rasulullah berdakwah macam-macam dah. Kepada umat dia, kepada penduduk waktu itu, tapi ada yang tak terima. Dia kata kami ni ikut ajaran dulu, Rasul-Rasul dulu. Dia tak boleh samakan. Sebab ajaran dulu dia sesuai untuk umat dulu. Contoh sekarang ni, boleh tak kita nak ajar kitab Taurat tuan-tuan? Seorang ustaz datang, okey ayah-ayah, hari ni kita akan belajar bab Taurat. Tak boleh, dia tak sama. Sebab kitab Taurat itu untuk umat dulu. Datang ustaz dah ajar kitab Injil pula, tak boleh. Buat kajian tu adalah asatizah-asatizah dia kaji kitab Injil, dia buat kajian, ada. Tapi nak mengajar tak boleh. Sebab dia sesuai untuk umat tertentu. Maka bila datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan Al-Quran untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Al-Quran ini sudah merangkumi, dia panggil lengkaplah, gabungan daripada kitab Taurat, Injil, Zabur tu gabung dah jadi Al-Quran. Rujukan kita dah sempurna dah. Tak perlu lagi kita nak jadikan Taurat sebagai rujukan. Tak perlu lagi kita nak jadikan Injil sebagai rujukan. Al-Quran sudah dah cukup dah untuk kita amalkan. Itu pun tak habis tuan-tuan. Tak habis belajar lagi. Maka tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah, ini cerita bab ilmu dulu. Nak cerita Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita iaitu untuk menuntut ilmu. Banyak lagi ilmu yang kita tak tahu, banyak lagi ilmu yang kita tidak mendalami. Banyak sangat. Ada pepatah kata, Al-Imam Syafi'i kata, bila kita ni menuntut ilmu, lagi banyak menuntut ilmu, lagi jahil kita. Sebenarnya lagi banyak kita tahu, lagi banyak kita jahil. Lagi banyak kita menuntut ilmu, lagi banyak kita jahil. Sebab apa? Kita rasa Allah banyaknya aku ni tahu ilmu, tapi Allah jahilnya dalam bab ilmu. Ini bagi orang yang betul-betul faham dalam bab ilmu. Kadang-kadang kita rasa tuan-tuan, dia akan rasa sendiri, belajar Allah jahilnya aku, rupanya banyak lagi benda yang tak tahu. Jangan belajar sikit je tuan-tuan. Kita ni belajar sikit je, tapi macam dah belajar 40 tahun. Yang macam saya duk buat ni bukan mengajar tuan-tuan. Kena faham, ini majlis ilmu berkongsi. Itu sebabnya saya selalu sebut kita berkongsi. Nak mengajar tak layak tuan-tuan. Title nak mengajar tu tak layak. Sebab apa? Ilmu tak banyak lagi. Sama juga orang sekarang ni, dia ada kata, saya ni pakar Al-Quran, saya ni pakar hadis, saya ni pakar tafsir, saya ni pakar tafaraid, saya ni pakar. Tak boleh tuan-tuan. Nak sebut sampai title pakar tu tuan-tuan, dia ni boleh dia panggil apa, berijtihad. Dia boleh mengarang kitab, dia boleh mengeluarkan pendapat dia, fatwa dia. Itu baru boleh kita kata dia ni pakar. Yang ada sekarang apa dia? Kita ni ambil je ilmu daripada ulama-ulama dulu. Kalau dalam hadis, kitab hadis, karangan Al-Imam Nawawi banyak, Sahih Bukhari dan Muslim banyak, semua rujukan. Kita jadikan bahan-bahan itu, ilmu-ilmu itu rujukan kita untuk kita sampaikan ilmu. Sebabnya kita kongsi, kita sampaikan. Nak kata kita mengajar, nak kata kita ni pakar, tak boleh. Belum sampai title-nya tuan-tuan. Ada satu kes lah yang saya sebut, kalah kalau siapa yang ikut perkembangan tu. Ada kesnya apa dia? Bab dia kata hadis itu hadis dhaif. Dia kata seseorang itu menyampaikan hadis dhaif. Sebab apa dia kata hadis dhaif itu? Sebab dia kata dia pakar. Dia pakar hadis. Dan ada sesegelintir kata dia ni pakar hadis. Maka dia soal dalam mahkamah tuan-tuan. Peguam tanya dia bertalu-talu, siapa yang mengesahkan dia ni pakar? Tak ada. Dia kata tak ada pula. Kalau kan, yang baca buat cerita tu faham. Tak boleh tuan-tuan kita nak kata ni kita ni pakar dalam sesuatu bidang. Saya ni paling pakar dalam tajwid contoh. Tak boleh. Saya lah paling pakar dalam bab baca Quran. Tak boleh. Ya, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah sampai kita menuntut ilmu tu sampai level kita ni sombong dengan ilmu kita, kan? Itu bahaya. Bahaya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut bab ilmu ni, dia akan pergi kepada niat. Ni niat. Kita ikhlas atau tidak kita menuntut ilmu? Kena ikhlas. Ya, tak ada lah saya tak suka sebenarnya, tapi terpaksa contoh. Kena belajar. Belajar mengikhlaskan diri untuk menuntut ilmu.
Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, walaupun majlis ilmu tu sebut benda yang tuan-tuan dah tahu dah. Tahu dah. Betul. Tetapi bila kita ikhlaskan hati, tak apalah, aku nak ikhlas kerana Allah, duduk dalam majlis ilmu. Walaupun aku tahu dah ilmu tu. Tak apa, ulang kaji. Pertama, kena ikhlaskan diri kita dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Cerita dalam bab apa ni? Keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah, mereka tidak disuruh kecuali agar ibadah mereka hanya ditujukan kepada Allah dengan ikhlas dalam melaksanakan, menjalankan agama yang lurus. Nak cerita bahawa kita ni dipaksa asalnya. Kena paksa. Nak solat kena paksa, tuan-tuan. Paksa. Kita dulu kena paksa tak dengan ayah kita? Kena. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan ni sendiri punya, wallah alam. Tapi kalau saya ingat saya lah. Kena rotan, tuan-tuan. Nama kecil-kecil dulu. Kita nakal. Kena terajang tu biasa. Ini dulu punya cerita lah. Kena sepak, kena rotan, kena dengan lidi, itu biasa. Tali pinggang saya tak pernah. Rotan, lidi, penyepak, itu biasa saya kena. Tuan-tuan mungkin berbeza lah cara masing-masing. Sebab kita dulu nakal, budak. Darjah 2, darjah 3 waktu tu. Tapi tuan-tuan, kesan tu daripada kena rotan tu, kena terajang sepak tu, start pada darjah 4. Arwah ayah saya tak pernah suruh tu. Maksudnya automatik kita akan set dalam minda kita, masuk aku, masuk. Permulaannya kena paksa. Sama juga kita ibadat kita, solat sunat, baca Quran, awal-awal kena paksa. Lama-lama dia akan sebati. Tak percaya tanya Imam Hashim, Imam Latif, Abang Mota, orang yang biasa solat sunat ni. Dulu dia kena paksa. Dulu dia terpaksa. Dia paksakan diri untuk solat sunat. Paksakan. Lama-lama dia tinggal rasa semua salah. Kalau dia tak buat, dia rasa janggal dalam hati dia. Tak percaya tak tanya. Ini biasa orang yang selalu melazimi amalan-amalan sunat. Ini bab ibadah lah. Dan dia automatik bila dia paksa, dia rela, tanda tu ikhlas. Datangnya ikhlas. Sendiri datang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kena suruh, kena paksa dulu. Tapi tidaklah kalau dalam bab kita nak suruh orang memeluk Islam tu tak boleh, tuan-tuan. Itu bab lain pula lah. Kau masuk Islam, kalau tak aku bunuh kau, jangan. Tak boleh. Yang ni diceritakan orang tu dah memeluk Islam, kita kena ada sedikit paksaan. Lama-lama dia akan sebati. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, pertama, berlatihlah diri kita untuk ikhlaskan diri dalam menuntut ilmu. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh. Jangan tak apalah, majlis ilmu tu tak apalah. Kalau tuan-tuan ingat, awal dulu saya pernah pesan lah, kalau datang majlis ilmu tu, saya ulang balik lah, bawa lah buku 35 ke, buku nota ke, macam haji ni, bagus, pasti tak suruh dia, tapi dia personal, dia buat live. Tandanya apa dia? Dia nak tengok, dia nak tengok apa live, maksudnya ilmu yang disampaikan tu. Dia tengok kau. Dah siap edit dekat YouTube, dia pun post kat saya.
Maksudnya saya tengok balik. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila saya tengok balik, ada bab yang saya tersalah. Itu pentingnya bagusnya tuan-tuan. Sebab kita manusia, ya, tengah bercakap ni, tengah bersembang istilah berkongsi ni, kadang-kadang ada benda yang kita terlepas cakap. Benda yang kita tak perasan. Tapi dengan rakaman ni, saya boleh pujilah. Saya tengok balik rakaman tu, ada item-item yang saya ni tersalah. Nanti saya akan betulkan balik bila tiba masa kuliah fiqh ibadat. Maka tuan-tuan, nak cerita ini salah satulah contoh. Dia ada bahan dia untuk kata apa, mengumpul ilmu-ilmu ini disampaikan. Maka tuan-tuan ni kalau ada pen ke, ada buku ke, bawa lah. Bawa buku khas untuk sendirilah, ya. Jangan ambil orang punya. Contoh, catatlah sikit. Sekurang-kurangnya adalah malam ni Ustaz cerita bab apa? Bab adab, bab ilmu. Tu tengok sikit. Dapat sikit lah ilmu. Contoh. Ini bersungguh-sungguh. Kena bersungguh-sungguh. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang pertama niat. Yang kedua bersungguh-sungguh. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Berlapang dada. Berlapang dada dalam menerima ilmu. Contoh, ya, contoh kita ni belajar ni, dalam bab apa dia? Bab solat. Saya belajar macam ni lah Ustaz, contoh. Tiba-tiba Ustaz tu kata begini. Ya, begini. Kita tak boleh terima. Contoh, kita tak boleh terima. Aku tak boleh terima dengan Ustaz ni. Maka dia pun angkat tangan. Ustaz, saya bangkang apa Ustaz cakap, contoh. Ya, saya bangkang dengan apa Ustaz cakap. Ini termasuk dalam adab kan. Bila menuntut ilmu. Tengah live, tengah dalam majlis ilmu, dia boleh bangun, saya tak setuju apa yang Ustaz cakap. Nak cerita ni, dia tak boleh terima perbezaan pendapat. Dia tak boleh terima. Maksudnya itu, larilah daripada adab. Kalau kita dah tahu dah, tak apalah, mungkin Ustaz tu dia ada ilmu dia lain, maka kita berlapang dada. Tak perlu kita nak bertekad. Kita nak berhujah. Nak menegakkan hujah kita lah, ilmu kita lah yang betul, jangan. Sebab ada lagi pendapat-pendapat lain. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, berbeza pendapat itu terima dengan berlapang dada. Adab juga. Elakkan bertengkar. Bergaduh. Dalam majlis ilmu bergaduh dengan ustaz. Contoh. Maksudnya dia mempertikaikanlah apa yang disampaikan oleh ustaz tu. Pertikaikan. Saya ingat lagi waktu Ustaz Zubir Embu, yang waktu dia boleh bagi kuliah lagi lah, sekarang tak boleh lah sebab dia tahu dia tarik. Ada seorang jemaah kita, kalau saya sebut tuan-tuan kenal, tapi tak boleh sebut lah. Dia pertikaikan undang-undang lah waktu tu. Dia berhujah dengan Ustaz Zubir Embu. Dia satu, Ustaz Zubir bagi dia bawa balik. Maksudnya ada. Itu bagi saya itu tak ada adab lah. Tak ada adab. Walaupun dia tak setuju dengan ustaz tu. Jangan tuan-tuan. Macam kita pula. Banyak ilmu daripada ustaz tu. Ustaz Zubir ni peguam tuan-tuan. Bukan kaleng-kaleng punya orang. Dia nak berhujah pula. Walaupun kita tak sefikrah dengan politik, kepartian dia, janganlah sampaikan kita kata berhujah dalam majlis ilmu, dalam masjid, dalam majlis ilmu. Dia tu pengkuliah, kena hormat. Jangan dia pun jawab. Siapa ingat peristiwa tu dia tahu lah. Siapa yang ada waktu tu dia ingat lah.
Jadi benda tu sampailah yang Ustaz Zubir pun cerita kat saya, kata, bagi saya itu tidak beradab. Ya, tidak beradab. Walaupun kita tak suka dia pun, jangan. Ya, jangan sampai tahap tu lah. Tetapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sabar dalam menuntut ilmu. Ya, sabar dalam menuntut ilmu. Kena sabar. Ustaz tu bagi kuliah sejam, sabar. Contoh. Tapi tak ada lah sampai sejam. Contoh. Janganlah sampai ni repot ke JAIS, jangan. Jangan sampai repot ke JAIS, ya. Sabar, maksudnya ilmu yang disampaikan tu kita duduk dengar, ya. Sabar. Jangan sampai kata apa? Boring, ya. Contoh. Ataupun lama sangat ustaz ni ngajar sejam setengah. Contoh. Tapi setahu saya kalau kuliah-kuliah ni dia tak akan pergi sejam, dia tak akan pergi. Kurang 40 minit lah, 40 minit. Kalau lebih tu wallahu alam lah. Sabar dalam menuntut ilmu. Seterusnya, jaga adab-adab di dalam majlis ilmu seperti baca Al-Quran, bersembang. Itu antara adab-adab juga ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin kita nampak biasa, tak apa. Yang bagi kuliah tu Ustaz Khairi je tu. Yang bagi kuliah tu Ustaz Syukur. Contoh, saya bagi contoh Ustaz Syukur. Tak apa, Ustaz Syukur ni suka bergurau. Saya kenal dia lama dah. Minum mengetih dengan sekali, tak apa. Kita bersembang kat belakang. Ya. Walaupun kita kenal Ustaz Syukur, walaupun kita kenal Ustaz Khairi, itu, kena jaga adab juga. Sebab beliau berdua ni adalah orang yang menyampaikan ilmu. Tak apa, saya kenal lama dah Ustaz Khairi. Makan pergi canai sekali, minum kopi sekali, bolehlah bersembang waktu dia bagi kuliah, tak boleh. Adab kena jaga. Adab kena jaga. Ini dalam bab kata apa, sewaktu kuliah sedang berlangsung lah, ya, berlangsung. Jaga percakapan, jangan buat bising. Alhamdulillah muslimat kita pun dah tak bunyi nak macam dulu, awal-awal dulu adalah, sehingga kan kena tegur banyak kali juga, 2-3 kali. Saya syukur ada tegur apa semua. Alhamdulillah. Kata teruskan apa dia, jaga adab-adab tersebut. Bagi kita biasa nak nampak sembang. Sebenarnya itu telah mengganggu kata apa, situasi ustaz-ustaz asatizah kita untuk menyampaikan ilmu. Yang seterusnya, menulis apa yang dipelajari. Macam saya sebut tadi, menulis apa yang dipelajari. Antara adab-adab yang perlu dijaga oleh setiap penuntut ilmu ialah menulis apa yang dipelajarinya. Menulis. Kerana apa dia? Dengan menulis itu membuatkan dia terjaga daripada dilupai. Terjaga daripada dilupai. Ni macam ada rakaman ni, dia takkan lupa lah. Ya, sebab dirakam jelas dengan ungkapan, dengan apa ilmu disampaikan dia dengar, ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagi azan insya-Allah.